Kenapa perlu hadir 9S Growth? Kami telah susun satu blueprint berdasarkan pengalaman kami memandaikan usahawan 10 tahun, di mana blueprint ini ada strategi yang lebih praktikal, lebih mudah faham. Apabila anda apply, result boleh dapat dengan lebih cepat. Dalam 9S Growth ini ada 9 winning strategies berdasarkan marketing, people and finance. Untuk marketing, anda akan belajar cara marketing lebih convert walaupun terlalu ramai pesaing buat produk ataupun servis yang sama. Untuk people, anda akan belajar cara memimpin tim dengan lebih efektif. Berbeza cara lead Gen Y dengan Gen Z. Jika anda masih guna cara lama, Gen Z tak tahan bekerja dengan anda. Dan untuk finance, kami akan kongsikan secara praktikal bagaimana nak capai profit lebih selesa, kontrol kewangan supaya syarikat sentiasa ada duit untuk digunakan supaya bisnes berkembang lebih pantas. Maka kami mahukan anda buang cara lama, cara yang dah lapuk, cara yang dah membosankan dari sudut marketing, people and finance, dan install cara baru yang ada dalam seminar 9S Growth. Idea 9S Growth ini dengan satu matlamat penting. Kami nak anda berjaya lebih cepat. Tak perlu tunggu lama, balik seminar terus boleh apply. Dan seminar ini solid tentang strategi bisnes, bukan seminar motivasi, storytelling sampai anda sendiri balik buntu apa nak buat. 9S Growth kami susun modul dan topiknya lebih tersusun dengan satu matlamat jelas. Kami nak anda berjaya lebih cepat. Bukan lagi pergi seminar, balik kena fikir macam mana nak susun strategi. Kali ini dalam dewan seminar itu kami terus bantu anda susun strategi satu persatu. Kejelasan itu berlipat kali ganda daripada seminar lain yang anda pernah join. Ini merupakan langkah pertama anda untuk mengubah rentak bisnes anda supaya lebih pantas, lebih baik dan anda dapat result lebih cepat dalam bisnes era baru.